Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala subhanaka la ilma illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Ya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dipermudah kita berada dalam bilik ilmu. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh musannif ni kita boleh faham dan kita boleh amal, insya-Allah. Jadi muka surat 60 dia. Nombor 13. Allah mempunyai perhubungan yang khusus dengan wujud. Dia nak ayatnya bahawa yang wujudnya Allah saja. Sebab tu dia kata khusus ke. Khusus ni maknanya so. Kita nak ayat benda so. Benda khusus ni. Jadi Tuhan ni hak wujud dia tu khas bagi dia. Nak ayat hak wujud ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tu bersifat dengan wajib al-wujud. Wajib ada. Mustahil tak ada. Lagi tu lebih kurang lah. Adakah kita ni dia panggil mungkin wujud, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu dia tak kata khusus dengan wujud kita ni. Kita ni mungkin dengan wujud. Bukan khusus, mungkin je. Bagi kita orang syariah, orang kemacan ni, kita nampak makhluk. Kita nampak kita lah. Tapi bagi orang yang hampir dengan Tuhan, dia tengok makhluk tu, dia nampak Tuhan. Sebab pada makhluk tu tak ada sabuk hak makhluk. Semuanya hak Tuhan. Sama ada daripada dia buat ke, sifat ke, apa. Semuanya hak Tuhan, maka dia dapat Tuhan. Bagi demon ni, bagi orang yang sapa mata hati kepada Allah. Tiap-tiap syam ada mempunyai rupa yang khusus dan tidak didapati pada lain-lain syam. Jadi, kalau kita dirilah atau kita tulis bakak, tiap-tiap diri ni ada mempunyai yang khusus dan ada yang punya tetapi bagi Tuhan ni khusus. Sebab apa khusus? Sebab benda so. Nak kata ni dia ada banyak. Nanti kata buah. Buah ni banyak. Moktel lah, mudoya, sibas lebih. Tapi kalau dia sebut moktel atau durian museking, so dia tu khusus lah. Lagi tu misal. Apatah lagi tu ya wujud tu dia so. Apabila saat ini masuk dalam ilmu, ia menjadi a'yan dalam satu bentuk dalam ilmu. Dari syan ini kalau masuk, kalau kita kira dari segi ilmu, nama dia a'yan, iaitu bayangan lah. Satu bentuk ilmu. Apabila dizahirkan, ia menjadi ainul kharij. Maknanya benda hak nampak boleh kelih. Kharij benda nampak boleh kelih. Kalau hak benda ada tak nampak boleh kelih tu dia panggil dia panggil ainul ma'ani, atau kalimat Allah. Jadi ainul kharij dia dalam bentuk huruf, kelimuh dia. Alif, lam, khod. Dalam bentuk huruf. Itu kita ngaji dari segi ilmu. Lagi tu. Atau objek. Objek mana tulisan itulah. Banyaknya ayat tidak mengganggu esanya zat. Banyaknya cara penzahiran tu atau bayangan tu tidak menunjukkan diri Tuhan. Bayangan diri Tuhan, lagi tu maksud dia. Maksudnya
Ibarat je kita kata, kalau kita tengok lalulah dengan perahu dalam sungai, nampak bayar pokok atau nampak bayar gajah, bayar gapo. Jadi kita tak lalu. Sebab benda tu hanya aiyan saja. Benda tidak sebenar. Jadi kalau kita lalu, tak apa, tak tepuh ke gajah. Kalau bayar pokok, tak tepuh ke pokok. Bukan bayar. Lah gitu. Begitulah juga makhluk ni. Bagi orang yang arif billah, dia tilik makhluk ni dia nampak Tuhan. Maka diri dia sentiasa duduk dengan Allah Ta'ala. Lah gitu. Seperti jak atau mangkuk, asal dari tanah liat yang satu. Yang membuat jak atau mangkuk itu mempunyai perhubungan khusus dengan tiap-tiap benda tersebut. Jadi dari contoh sini mak lah atau jak kita tu buat dengan tanah liat tu. Jadi mana jak ke puyuk tanah ke buat dengan benda tanah liat. Tapi apabila jadi puyuk kena pakai puyuk. Bila jadi bila jadi pasu kena pakai pasu. Benda yang tanah liat tu je. Satu je. Lah gitu. Dan perubahan ini tidak habis dan putus. Berkata habis katu ini tak. Kita kata ni pasu ni. Tidak habis katu ya. Sebab pasu tu kita kena tahu bahawa pasu tu buat daripada tanah liat yang satu. Tanah liat daripada tanah liat ya. Lah gitu. Tapi ada juga tidak putus ni makna bukan saja buat dengan tanah liat pasu, ada buat dengan seming, ada buat dengan kaca. Jadi banyak benda juga. Manifestasi Allah lebih terang dan nyata dari manifestasi objek-objek yang lain. Ada pun Tuhan terang. Seterang-terangnya tidak serupa makhluk. Jadi bagi orang arif billah, dia tengok Tuhan yang terang. Sebab tu dia kata Allahu Zahiru, Tuhan yang terang. Allahu wal batinu, Tuhan yang batin. Rahsia ataupun tak nampak. Wal akhiru, dia yang terakhir, wal awalu, dia yang terawal. Dia yang zahir tidak ada lagi di atasnya. Maknanya dia yang terawal, tidak lagi di atasnya, maknanya dia yang wal awalu, dia yang terawal. Dia lebih tersembunyi dari objek-objek yang tersembunyi. Mana Tuhan ni rahsia. Nak tengok dia tak nampak. Sebab kita tengok dia tu di makhluk. Dengan tilik makhluk. Bukan Tuhan duduk di makhluk. Tapi kita nak tengok Tuhan tu tengok makhluk. Mana? Nombor satunya kita nampak kita ni Tuhan buat. Yang tak ada makhluk, Tuhan tak buat. Tapi orang kafir kata ada jadi dengan sendiri. Dia nak menyesak kita. Tak ada. Semua Tuhan buat. Sama ada di bumi atau di lain pada bumi. Yang keduanya, semua benda ni mesti nampak sifat Tuhan. Kita kata sifat Tuhan kepada dia. Contohlah kita kata kalau hak hidup ni dia bermula daripada hayat. Hidup. Patut ilmu. Tahu cara dia. Kudrat, ada kuasa, ada ring. Iradat, ada kandak. Samuk, dia dengar. Bahasa dia melihat. Dia kala, dia kecek berkata-kata. Jadi sifat hak di makhluk ni, kalau kita nampak sifat tu sebenarnya sifat Tuhan, bukan sifat makhluk. Sifat Tuhan. Kalau kita kata ada sifat makhluk,
Kalau sifat makhluk, maknanya ada dua kalau kudrat ada dua kudrat. Kalau iradat ada dua iradat. Kalau dua iradat gitu jadi syirik. Sebab Tuhan ni mesti dia tu esa. Esa maknanya dia esa je, tidak berbilang. Nah lah kata. Dia yang batin. Jadi tidak ada lagi di bawahnya. Maknanya tersembunyi itu dia juga. Tak ada lain pada dia tersembunyi. Lagu tu. Manifestasinya tidak berlawanan dengan tersembunyinya. Dari keadaan kezahiran dia tu dia hak tak nampak dia tu tidak kata berlawanan dak. Kita kata kita letak di makhluk lah senang nak suruh faham. Kita kata ni lah botol air ni. Botol air ni. Dia muklis botol air ni. Orang tanya mana botol air tu? Kita hanya kata tu. Tu. Apa tu? Dia botol air, okey? Pahak kelih lah ke mana kena botol air tu? Botol air muka dia tu orang berbaik. Orang berbaik tu sejak dia. Kegunaan dia. Berbaik. Nah. Lepas tu, dia bulat sifat dia. Biru, warna biru, ada warna biru. Sifat dia. Maka segala sifat ni, kalau kita sebut di botol ni, dia duduk di botol. Dah. Jadi kalau kita nampak tu sifat botol, apa botol, dia nama dia botol. Bukanlah kita nampak tu diri botol. Kita dakwa je kita nampak diri botol. Sebenarnya kita nampak sifat dia. Kalau sifat lagi ni botol. Mana diri ni botol kita panggil. Tapi kita kelih tu kita nampak sifat. Kita tak nampak botol. Boleh faham tak? Sifat cerah, sifat tinggi, bulat ni sifat. Tetapi apabila kita sebut sifat botol, dia duduk di botol. Tak boleh kita kata sifat tu duduk lain. Biru ni. Botol ni biru kita kata. Sifat biru ni duduk di botol. Kita tak boleh katalah sifat biru ni hak lain tu botol. Langit ni biru, maka kita tahu ni botol luar. Tak kena lah. Sebab sifat tu hanyalah yang melazimi di botol. Lah kata. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Tersembunyinya adalah seterang dan senyata manifestasinya. Tuhan ni dia bagi orang arif billah terlampau terang. Sebab apa? Sebab Tuhan kata fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Di mana duduk, dalam gelap ke dalam cerah ke tempat tinggi, tempat rendah, dalam air, dalam besi, dalam berapa pun hak nampaknya hanyalah Allah. Bagi orang yang siapa, orang arif billah, macam rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, mukmin yang kamil lagi mukamil ni, dia sentiasa duduk di situ. Terus apa kita semaya tu ingat ke benda lain lagi. Tak ada Tuhan lagi. Pas lagu mana kita nak suruh Tuhan terima semaya kita, sebab kita semaya tak ada Tuhan. Sedangkan apa kita semaya tu hak Tuhan. Mana? Daripada Allahu Akbar sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi, semua tu hak Tuhan. Tak ada kita baca hak rekod yang kita. Aku nak rekod semaya ni, tak ada. Tapi ada manusia hari ni rekod semaya. Dia boleh rekod cara semaya. Dah semaya terawih tu 5 minit sudah dah.
Tak tahu dia baca berapa, dua berapa. No, dia kata sah. Dia kata. Pekoh kata tak sah. Jadi dia lebih bijak pada pekoh. Tak nak seolah dia tu Tuhan dah. Misal tu. Wujudnya wujud Allah lebih terzahir daripada daripada segala yang wujud. Jadi kalau kita nampaklah benda lain pada Allah, sebenarnya Allah lah nak menunjukkan wujud Allah ya. Bukan nak menunjukkan wujud benda tu. Tapi bagi kita orang kita kata orang bawah sekali ni, kita nampak makhluk. Sedangkan kalau kita nampak makhluk tu hak Tuhan. Cuba royak atau bahas tak sikit dia boleh faham. Sebab orang dulu orang tak pernah mengajar. Nilai ni dah kita mengajar ni kena bahas lah. Aku tak ajar dengar lagu tu. Mana boleh. Tak okay orang kita nak kata Tuhan. Kita bawa lah lagu tu. Kita kata tengok, mana tengok nampak Tuhan. Jadi kita tengok tiang nampak Tuhan, tengok botol nampak Tuhan. Kalau kita nampak botol, kita kata Tuhan kapir. Dia memang lah. Dia tidak Tuhan, apa kata Tuhan? Dah botol lah. Tetapi dia orang nampak Tuhan tu. Orang kelah nampak Tuhan tu. Dia tengok botol, dia kata comelnya botol tu hewi ilmu kau orang buat. Tapak Tuhan. Atau apa tengok botol dia kata Tuhan bagi air dah lekat tak tubik. Kalau buh dah lekat air tinggi dia tubik. Apa dalam ni tak tubik. Misal dia soalan gitu lah. Orang Kau nampak Tuhan, kita tahu pesih dia. Kita sibuk-sibuk sebut pesih lah. Bapa tu lagi tu, pesih dia. Bapa tak semaya tu, pesih dia. Main pesih semacam. Kita lagi tu. Ya Allah nurus samawati wal ard. Surah An-Nur ayat 35. Berarti Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kalau sini pula dia orang syariat. Dia kata kafir tu tak boleh tu. Kenapa cahaya? Tu kata cahaya langit bumi kata Tuhan. Ayat dia. Maka dia berkata ni ayat mutasabihah. Dia letak. Sedangkan ayat ni terang ni. Allah tu gambar pada langit dan bumi. Mana kita tengok langit, kita tengok bumi. Nampaklah Tuhannya, kenallah Tuhannya. Sebab tak ada orang lain buat langit bumi. Kecuali Tuhan. Allah. Kau jadikan sendiri. Kita ngaji sekolah, saya kafir ni dia kata jadi dengan sendiri nature. Dia buat kena kita percaya. Jadi generasi kita jadi kafir, dia tak percaya ke nature ni. Sedangkan tidak ada benda yang Tuhan tidak buat. Ada. Cuba sebut gapo Tuhan tak buat. Memang telitah ada gon ni Tuhan tak buat. Gawa dia. Kata Jepun tu Jepun buat Lah ni kena sebut kata Jepun, kata lah orang tak kenal kan. Sebut Itali kata Jepun. Kata Proton, kata Honda. Jepun ke buat? Bukan Tuhan. Kita kata. Nak kata dia orang syariat lah. Nak kata dia orang mengenal Tuhan. Sebab Jepun nak boleh buat kereta tu mesti dengan ilmu. Orang bodoh apa kita nak boleh buat kena kereta dengan ilmu. Ilmu dia belajar tu ilmu daripada mana? Daripada guru dia ajar. Guru dia tu boleh ilmu daripada mana? Depan guru-guru tak habis teh.
Akhir kalau kita sapa, hok ajar kita sebenarnya rasul-rasul. Sepatut ada. Kita bila habis nama dari surga tu, dia ajar kita. Kita ni semua kita buat daripada rasul belaka. Rasul lah ajar kita. Para rasul boleh mana? Wahyu daripada Tuhan. Dia dapat wahyu daripada Tuhan. Tuhan royak belaka ke dia gitu. Dia royak kita, maka kita pun boleh kata. Dia kata dah. Lo di mana ada rasul je. Bapa kalau ibu kok orang kata ni adalah taufik ikabana misalnya. Bapa dia boleh tak ikabana tu. Misal. Ni apa nama ni gepo bom gapo. Dia buat nama. Mana? Kita kata bukan Tuhan tu. Orang buat nama. Kita tak khabar sebab gapo nama hak tubik daripada mulut kita ni ilham daripada Tuhan belaka. Ya, nak bubuh nama tu, nak bubuh nama ni daripada Tuhan belaka. Tak ada sabuk. Ya Tuhan tu tak nama ke. Dalil sepoyak memang lepas lah kita dengan bini kita boleh anak ni 20 nama senara. Ya, nama tu, nama ni, nama macam-macam. Hari sekali kita pilih nama ni nama ni. Boleh nama ni. Kita pilih nama tu dah ada azali lah kita letak nama. Bahasa kita tak kerti, kita kata kita letak nama. Kita tak khabar tu letak nama kita azali lagi. Kalau salah lah letak nama lain pun dia teralih nama orang letak tu. Orang tua je pun dia teralih. Mula-mula nama Kadir. Demi sikit alih nama Yusuf. Demi acak-acak nama Daud. Misalnya dia alih. Pasal dia percaya dengan alih nama tu, anak dia segar, sihat. Pengetahuan Tuhan pagi dia tak ada orang dulu. Tidak supaya kita kata pasal dia tidak terdedah pada pengajian tasawuf. Kita ni yang boleh kata pasal terdedah pada pengajian tasawuf. Lo ni ramah pula orang tolak tu kena jaga-jaga. Kelas kita tak boleh ngaji tasawuf. Kita pada pekoh. Jangan. Kita kena ngaji 3 baru ada agama. Kena ngaji pekoh. Pekoh ni cara nak buat kerja. Tu pun ramah kata, politik tidak agama. Politik tidak akidah macam-macam. Tu dalam pasak tu. Hak kecek tak jahit okey pula tu. Pak kita percaya orang jahit kecek tu. Orang alik kecek tu jadi je kecek misal. Ataupun tu guru apa nama Ismail Sepanjang kecek. Jadi kita tak percaya kalau bahasa orang alik kecek. Banyak ke lah. Banyak orang awal dia tak percaya. Dia percaya kau buat dia. Biarlah. Salah pun dia percaya. Lagi tu. Jadilah gitu akhir zaman ni. Jadi, kau benar tu kalau perkataan daripada ya salah tu dia mudah percaya. Sebab tu lah. Kita ngaji ni nak betul balik. Banyak dah kita salah. Kalau kita pakai ni nak buat. Tak sih. Berbila-bila atau banyak tidak ada di dalam wujudnya wujud Allah. Berbila-bila ni saja wujud. Itulah kita nampak banyak. Ada pokok, ada manusia, ada binatang, ada bumi, ada langit. Macam-macam kita nampak dah. Banyak pun nak tunjuk wujud tu hesa. Sebab hak ada ni belakang ni, hak Tuhan buat belakang. Kalau sepik lah mudah. Kita kata Arya Pasimah ni, awak tu bukunya mau nak, misal. Maka, tu buku kedani pun kita tahu mau nak, mau nak. Semua buku kita tengok tu, kita nampak mau nak so. Dia buat. Seolah-olah begitulah.
Tapi tak tepat lah sebab kita nampak banyak orang tu hukum kan. Tu hari ni bila banyak lah pula. Jadi banyak secara mana pun nak rakyat maksa tu. Begitu Tuhan ni kita tengok makhluk negeri TV ni bom lagu tulang lagu tu. Siapa dia jaga Tuhan? Jalan molek dia jaga. Jawab orang baru mengaji pula. Bukan Tuhan jaga, malaikat. Malaikat dia jaga kita ni 40 orang malaikat dia jaga ni. Tu orang mengaji sikit dia dapat malaikat. Dia tak khabar malaikat tu dibuat tu perintah siapa? Perintah Tuhan, gerak ke Tuhan. Kalau Tuhan tak kehendaki dia boleh buat. Tak boleh. Mengaji kita tak sampai situ. Terlekat. Sebab itulah ramai buat kita buat ibadat terlekat di pahala dengan surga. Kita tak nampak lebih lanjut. Oh, kita amal ibadat memanglah kita nak surga, kita nak pahala. Kita tak khabar surga pahala tu makhluk. Jadi kita buat ibadat kita nak pada makhluk. Niatnya lillahi ta'ala. Naknya makhluk. Cuba fikir. Tak bodoh, tak pelik. Pelik lah mana pelik biar jahit lah panggil. Dah kita niat dah. Gapo? Puasa lillahi ta'ala. Semaya wujud lillahi ta'ala. Gapo kita buat bu? Kita wujud tu lillahi ta'ala. Apa? Kita niat lillahi ta'ala, tiba-tiba mulut katanya tidak lillahi ta'ala, surga nampak. Cuba fikir situ tu. Batu ni lagi gelelok lagi tu apa? Aku ada dah, aku ada lah kau takut lah. Mazkurul jannah takut ada. Orang lain lagi dia buat kau sendiri. Ada kau dia kata mazkurullah. Dia tak nampak. Kalau kata gitu lembut tu, kalau kata kasar ke bahasa jahil. Ke jahil sebutir je kita ni. Salah banyak, salah kain, salah ke jahil. Kalau dia ngaji, lah. Ke kita ni jahil. Pak kita pula malah mengaji duk berasa pandai. Duk berasa boleh. Orang panggil jahil makrokat. Jahil makrokat dia, kita tak tahu dia, kita ni tak tahu. Duk perasa kita ni tahu. Lagu tu lah kebanyakan orang kan. Tak tahu rakyat lah, aku tahu dah. Marah dia kalau orang peringat. Tak sekecil agama sini, demo ustaz mana ni? Kalau kau kacik agama, marah kacik agama. Padahal dia tak tahu satu. Tambah pula. Apa tak ada. Nak lagu tu. Orang kacik agama ni tidur di kedai kopi. Atas masjid, atas balasah. Apa ni kacik agama ni? Oleh kedai kopi kacik agama ni. Siapa dia nak dengar? Dia kata. Dia kata, dia pun tak seringan, kau tutup telinga. Kita ni duduk mana? Mungkin ada dakwah kata. Sikit sekadar yang kita tahu. Bukan kau Tuhan royak dah. Musapalah walaupun satu ayat. Mana-mana Tuhan tak royak, sini tak boleh. Dia kata ada hadis lari. Jangan di pasar-pasar. Hadis kata Nabi tak suka pergi ke pasar-pasar dia. Bukan makna Nabi tak pergi pasar. Tapi dia tak bersuka nak pergi pasar. Pasal apa? Pasal semua orang atas pasar tu boleh kata 99% dia sebut piti. Tak bunyi piti. Tapi tak? Mari hari ni tawar mudah. Piti tu. Mari nak ke nak ikan? Piti tu. Mari. Ni tempat kita ada molek. Piti tu. Gapo orang pasar kecek tu piti. Mula ada seorang aja. Allah, la ilaha illallah. Bila dia jual tu seorang aja. Lah tak ada seorang abuk nanti dia pasir raja.
Dulu ada juga kedai mondok tu. Nak sebut nama Allah. Ada. Ha? Lah ada kita pergi kedai pasal apa? Pasal tak cik raja kita sebut Allah tak ada. Semua fitih. Itulah kita dilarang. Kita dilarang pergi ke sana, duk sebut lahir pada Allah. Buat fitih. Kawan pula yang dulu ngaji berada ada duit dah. Mana dia duduk ngaji tu latih dia nak kaya Allah. Tapi tujuan dia adalah tapi untuk dapatkan duit dia. Dah sama lah kalau bahasa dia ngatik gapo untuk dapat duit, dia dapat duit ialah tak sampai Tuhan. Dari kata lillah sekalipun tak sampai Tuhan pasal hati dia duit. Tak kira lah. Sebab itulah dalam kita boleh salik ilallah ni, kita duk ngatik tu awak mai uji dengan benda. Duk mai uji dengan pitih. Kalau kita situ. Ada mula ahli kita balasah pakai gak pitih. Dia kata Allah saling pitih mahu tambu. Kak bingung dia kata. Dia gah. Waktu dia dah nak mati sedap dia. La ilaha illallah. Pitih tambu mereka dia gah pergi. Dah sudah semaya kata boleh ke? Cakap tak boleh. Itulah dunia. Pitih tu dunia. Nak tipu kita. Pitih kita boleh gaji. Boleh gaji RM5,000. Nak siapa boleh pun nak taduk dah RM5,000. Tidak kata ada fitih, tak ada semua ada. Ada orang tu kaya boleh juta-juta. Juta-juta apa? Dia mati tak boleh siabuk ke dia. Tak boleh bawa siabuk. Dia pun bawa lah kata setengah bakul kalau tak boleh kubur tu. Tak boleh. Lagu tu. Besar pun orang tak bubur. Kita orang Islam tak boleh bubur fitih. Bukan subuh pitih. Dia kata bukan kapal je. Kita tengok besar kan anak aku mati atas kain kapal lapik dengan pitih. Boleh sejuta. Tak buat anak kita. Bodoh dia kata kalau aku buat. Juta kalau aku beli kereta apa hotel dah. Dah gitu je lah. Jadi wujudnya, wujud benda ni, makhluk ni menunjukkan dirinya sendiri, menunjukkan wujud Tuhan. Tuhan nak tunjuk wujud dia lah. Dan penunjukan ini bukan sebahagian daripadanya. Bukanlah Tuhan tunjuk makhluk ni, nak tunjuk makhluk sebahagian, Tuhan sebahagian. Tak. Keseluruhan tu nak tunjuk Tuhan. Kerana rupa dan fenomena adalah sifat-sifat bu'ud. Kenapa? Kerana rupa dan keadaan benda tu nak menunjukkan ada. Dia ada ni kalau jujur kat Tuhan. Tak jujur tak apa. Kau kata tak ada. Wa amal ibadat nak ke surga. Nak ke surga lagu man. Adakah aku niat tadi surga? Usalli fadal insya barakaatin adaan lil jannah. Ubah. Start malam ni ubah tu. Dia kata tu guru. Kita dah tahu. Tahu mana? Salah. Kita mesti kata lillahi ta'ala. Mesti kembali kepada Allah juga. Boleh ke mana? Tidaklah. Nak lain pada Allah juga tak tahu lah. Allah lah nak kata apa apa. Sedap. Apa tak? Ngomong kafir selalu. Tiap-tiap objek menyadari wujudnya sendiri, wujudnya Allah sendiri. Tu kena cemat tu.
tiap-tiap objek, tiap-tiap benda ni, kalau dia sedar, dia tahu nak tunjuk wujud Tuhan je. Bukan nak tunjuk wujud dia. Lagu tu. Apa kata tadi kita ni tengok. Ni aku kodok. Tengok tangan. Comel tangan aku ni. Tuhan buat. Tuhan buat. Dia kata comel tangan aku ni. Akulah ni jaga waktu comel. Kalau gitu tak sampai Tuhan. Betul Tuhan suruh jaga. Tapi comel tu dia. Kita jaga. Bukan tak comel, tak comel. Ramai kita tengok ada orang penyakit tu, penyakit ni. Jaga dia tengok penyakit kita kata tumbuh kulak kulit dia. Botil-botil dia ni. Dia pun nak comel juga tapi tak boleh. Pasal Tuhan tidak kehendaki dia tu. Nak comel lah gitu. Tapi walaupun dia huduh, di sisi Tuhan dia comel. Dia buat dia comel untuk menunjukkan bahawa Tuhan ni boleh buat apa saja. Kita ni mujur lah. Muka tak ada bersatu. Tapi kan dia tua sikit lagi naik berpeti hitam lah. Kita tengok orang tua ke mana. Kulit kasar, apa nama ni, keripuk lah, macam-macam. Kita akan alami benda lah gitu. Tak sedap mentah lah. Saya kata, kahwin ada. Kahwin comel pak tua lah, pak mati. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tak boleh. Kita tengok ayah tok kita ke mana muka. Kau comel. Kalau sini, aja kita tengok muka kita lah. Muka kita ni kau huduh. Kan kita orang tua. Kau nak betah. Kalau tengok muka jamin muda pula kau. Orang terang-tantang lah. Jangan. Yang khusus lebih nyata daripada yang biasa. Yang khusus ni, yang khah ni, kita cara hak tu so. Itu panggil khas. Apabila sebut khah, hak betul-betul kita cara dia so. Kalau cara umum lah. Macam tu tadilah. Kalau kita sebut pokok, umum. Kalau pokok kau dia, pokok durian Belanda, khususlah. Jadi kalau kita kata pokok durian Belanda, maka kita cara ke pokok durian Belanda so. Apatah lagi bagi kita nampak tu heso. Gapo apa dia nampak tu heso. Jadi kita tak boleh katalah dia tu sesat. Dia lah cerdik dia. Sebab dia nampak alai ni, dia nampak tu heso. Tu ayat Pak Ain nama Tuhan lu pasal wajhullah. Di mana dia hadap? Dia nampak Tuhan aja. Apatah lagi kalau dia boleh ayat-ayat Tuhan kata betul-betul wa ma ramaita iz ramaita. Tidak mu terdedah ketika mu redah tu. Kita redah, Tuhan kata tidak mu lagi redah. Kita redah ambil batu pung. Dia kata tidak mu terdedah ketika mu redah, Tuhan kata. Walakin Allah harama mu tu tak redah, redah tu aku. Dia boleh dua kali. Hak meredah tu tidak meredah. Menunjukkan dia dah. Lepas dia tegahkan lagi. Hak redah tu aku. Dia kata dia risalah ni ayat mutasabihah. Secara lah. Ayat Quran dia kata mutasabihah. Mana boleh? Ayat Quran ni jelas berlaku. Cuma kerana kita tak ada ilmu tu. Kita kata mutasabihah lah. Sebab kita tak ada ilmu tasawuf. Ayat tasawuf. Misalnya. Jangan kita kata dah. Jangan kita kata Quran ni tak jelas. Quran ni Tuhan buat jelas, sejelas-jelasnya. Kita je mengkaburkan, menjadikan Quran tu tak jelas. Kita terutamanya ustaz-ustaz, kalau kita ustaz lah. Ni kita kursi ni. Tok guru kita mengajar ni. Benda hak terang, hak Tuhan royak oleh Quran tu. Kita bagi kesamaran. Apa? Sebab Quran ni, Tuhan kata, Quran ni adalah hudan lil muttaqi, petunjuk kepada orang muttaqi. Maknanya benda jelas.
Benda boleh tunjuk ni benda jelas. Kalau benda tak boleh tunjuk, tak jelas. Kau mana? Kau bahas kat sikit, kita tak kerti ni. Kita boleh tunjuk, tu kucing. Pasal kita dapat kucing jelas. Kalau kita tengok tak ada kucing, boleh kita kata tu kucing. Tak boleh. Tak boleh tunjuk. Itu misal. Ya, kau apa dah kata? Ya. Boleh kata? Ya. Ayat lain tu kata wapi ampusikum afala tubsiru. Wapi ampusikum dan pada diri kamu. Apalah tubsiru, mu tak perhati ke pada diri kamu tu? Maknanya kamu tidak perhati ke pada diri kamu tu? Tapi saya ini dia terjemah kata perhati dia Allah. Pada dirimu tu tak perhati ke Tuhan? Nyata ke tak Tuhan pada dirimu? Pada perbuatan kita, pada sifat kita, pada hati kita. Jadi kalau orang tu jenis ingat ke Tuhan, dia sapalah ke Tuhan. Kalau kita orang syariat saja tak sapa, ingat syariat tidak akan sapa. Orang sapa ni biasanya orang yang ada usuluddin tasawuf baru sapa Tuhan. Kalau tidak dia kecek tak sapa semua Tuhan. Walau apa benda tu mesti sapa Tuhan. Jadi dia pun sebut semua tu kata tak adalah. Semaya tak ada seorang pun sebut tidak lillahi ta'ala. Semua orang semaya lillahi ta'ala. Tetapi apa dia semaya dia tak ingat Tuhan? Sebut lillahi ta'ala tak ingat. Orang panggil nega. Kita kata lah. Oh, bina aku dia sebut. Wah, kita pakai botol misal. Lagu mana? Orang tengok kita, oh, dia ni gila. Kata bina aku tu pakai botol. Misal. Menyedari wujudnya wujud Allah adalah lebih dahulu daripada menyedari dirinya, menyedari wujud diri dia. Jadi dia tengok ke diri dia tu, wujud. Nak menyatakan wujud tu hai selalu dia bagi dia. Tamik surah ke-15. Hijab itu dua jenis, diri dan sifat. Dia kata hijab ni atau dinding, skate ni ada dua jenis. Pertama diri, maknanya benda tu menyekat. Yang kedua sifat ni maknanya menunjukkan hal bagi benda tu. Hijab diri tidak akan hilang selagi anda hamba Allah dan zat hamba itu sendiri adalah hijab. Jadi dia teraslah. Tapi dia guna perkataan zat hamba. Sebenarnya jirim jisim bagi hamba, jirim jisim bagi hamba itulah sebenarnya hijab pada kita. Untuk kita memandang kepada Allah. Segala usaha untuk membuang hijab ini tidak akan berhasil. Jadi nak buang hijab ni bukan mudah. Tetapi bagi orang dipimpinlah mudah. Apa? Kalau dari segi ilmu kok kecek sikit je. Nak buang Tuhan ni, nak buang kita ni, tak ada kita, tak ada lah Tuhan. Selagi ada kita, Tuhan tak ada. Ada Tuhan, kena kita ni tak ada. Baru ada Tuhan. Selagi ada makhluk, Tuhan tak ada. Tak ada makhluk, Tuhan ada. Baru ada lah. Kalau kita kata Allah. Tak ada lah makhluk. Kalau kita kata rumah. Tak ada lah Tuhan. Rumah lah. Itu dari segi kecepat. Perbuatan lah gitu ya. Aku buat. Kita apa kita boleh buat itu kehendak Tuhan. Dah aku buat. Tak ada lah Tuhan. Kalau Tuhan buatnya, aku boleh buatnya. Kehendak Tuhan.
Tuhan ni share kat aku. Beri kuderak sikit boleh buat ni. Maka ada Tuhan. Maklah gitu kan. Seperti batu hendak dikilat seperti cermin. Dan batu itu selamanya tidak akan berkilat seperti cermin. Ambil batu tu mata cicing kita gelak tu, dia gelak bersinar, tapi tak boleh lawan cermin. Cermin kilat lagi. Cermin nilik kita nampak kita. Kalau cicing tu saya comel kita nilik tak nampak kita. Kilat ni maksud dia biar nampak kita lah. Kalau benda tu kita tilik nampak kita baru iya. Ni dak kita tilik nampak cahaya tapi tak nampak kita. Hijab sifat hilang apabila anda menukar zat. Hijab itu hijab sifat ni pula. Jadi kalau kita tukar diri tu, hilanglah. Misal kita kata, rima belai. Rima belai. Jadi kita tahulah sifat rima tu belai. Kita tukar objek kucing. Takkan nak kata kucing belai. Macam kucing tapu misalnya. Lagu lain kan ada orang sebut kucing belai tu. Sebab belai tu sifat rima tak? Misal tu. Dan masuk kepada zat pada dirilah diri jisim maksud dia nya. Dan sifat dia seperti membuang habuk-habuk dari kaca. Jadi dia ayatnya apabila cermin itu tidak jelas, kita pun buat tak dapat jelas lah bayar kita tu. Jadi begitu juga memandai kepada Allah ni, kena buat lah benda-benda karak-karak, debu-debu tu berapa dia. Hijab tadi lah makhluk tadi. Selagi ada makhluk, Tuhan tak ada. Tak ada makhluk baru ada Tuhan. Kalau makhluk tu diri kita ni makhluk kan. Sebab itulah dalam musalli pada royak ke membuatlah ibadat. Kerana galik membuat ibadat tu siapa satu masa untuk rasa puja membuat ibadat. Dia royak lagu tu. Jadi apabila dia royak lagu tu, apabila kata membuat ibadat tu dia ada Tuhan tak ada mung, dia tak faham lah. Padahal tu lah tu. Sekali lagi kita royak. Jadi kalau kita buat ibadat, kerana galik kita dalam buat ibadat, maka kita tak ingat dah kita buat tu. Bukan lupa. Bukan aku buat setahun ni. Boleh buat dia. Kita kata 50 rakaat semalam ni. Ikut tenaga aku tak boleh ni. Dia marilah benda lah kata. Sebab kita akan nampak sikit-sikit. Tuhan lah ni yang boleh kita buat ni. Kasih saya Tuhan dah ni. Jadi kita tak nampak balik kita ni. Tetapi kalau kita duduk di syariat, aku ngatu, aku baca muka. Kita duduk di ikhtiar lah. Aku buat ibadat tu bukan orang lain. Bukan mung, kita kata. Jadi tak siapa ke Tuhan tadi. Kita tak khabar kita boleh buat tu. Murahnya Tuhan, sayangnya Tuhan kita. Yalah gitu lah. Nombor 16 Nabi itu adalah Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya ke? Kalau boleh. Tak boleh bodoh ni saya maaf lah. Kenapa kita dilarang semaya sunnah ada Pak Subuh ada dalam bahasa ni? Tak ada hadis tak boleh. Hadisnya jelas tapi kita tak ingat lah. Mungkin tu orang jahil ni. Jelas lepas dua tu dia tahu semaya sebab apa? Dua masa tu dia suruh kita buat kerja lain. Bukan semaya. Buat kerja lain lah. Jadi hak dia suruhnya sebelum asar tu kena jaga semaya tu. Tak boleh awal lagi.
Sebab sembahyang asar dengan sembahyang subuh ni dia panggil as-salatul wusta. Sembahyang wusta, sembahyang yang bertengah yang dituntut. Ya. Dia ramai orang akan tinggal ni sembahyang subuh dengan sembahyang asar ni. Kalau sembahyang subuh sedap tidur. Sembahyang asar ni sedap kerja. Jadi sedap belaka. Jadi Tuhannya malah dia tahu dah masa tu orang sibuk payah dah sembahyang, jadi dia tahu sembahyang dah lah. Bisa buat hak kerja lain tak apa nak buat tu lagi lah. Itulah dapat keadilan Tuhan ni. Ada masa dia lari sembahyang. Puasa lah. Orang rajin puasa, tapi ingat puasa 5 hari, jangan dia puasa hari. 2 hari raya, dia 3 hari tasrik. Dia puasa. Tak boleh hari. Malah gitu lah. Orang tino rajin sembahyang. Dia kata tak boleh. Muhik nipah wiladah tak boleh. Kena cuti je. Jangan tebas bayar berdosa. Tengok Tuhan dia. Dia beri kita satu syariat hak berat. Tetapi ada kalanya dia lari. Dok pasal orang tino ni berat ke dia. Orang tino ni berat kerja dia. Sebab itulah 3 tahun wiladah nipah ni dia tak boleh sembahyang. Puasa tak boleh, tapi puasa kena qada. Sembahyang tak qada dah, tak ada qada. Tak perlu qada, tak ada ayat suruh qada. Kita qada ni. Lelaki tu kena qada. Kita tak boleh tinggal bukan kena qada. Kita orang jantan ni mengakuk menerak pun kena sembahyang. Tak ada istilah qada. Ulama kita je siap belah kita dia kata qada lah weh, dia kata dia. Ulama lah. Ayat Quran ke hadis tak ada suruh qada. Tak ada. Dari segi sejarah pun Nabi berlaku tu sekali je. Apabila lepas pada perang tu letih pakat tidur. Tertidur sedar-sedar tu tarik naik. Tapi bila tarik naik Nabi perintah suruh sembahyang selalu. Tu lah dia anggap qada tu. Bagus tu je. Tapi itulah sembahyang ni tengok Tuhan. Kita tak boleh berdiri suruh duduk. Tak boleh duduk dia suruh mengiring. Tak boleh mengiring dia tak boleh seletai. Kalau dia tak boleh lagi klik dengan anak dengan mata, tak kira dah ke mana-mana duduk pun dah berat. Nazak duduk syaitan. Jadi masuk waktu kalau kita khabar sembahyang, biarlah tak ada air sembahyang, biarlah tak ada berapa pun, sebab masa tu siapa dia ada nak ambil sembahyang kita. Bersibuk berlaku kadang kita nak mati ke. Anak dia bersibuk, mana mak ayah letak gerai tanah. Buku beg. Kau gaji tu gajah ngucap la ilaha illallah, ilaha illallah, kau gaji. Kau malah kau mak ayah kita lah. Kita tu kat cari mana letak di gerai tanah. Malah gitu ya, anak kan. Gak ada lagi. Apa ni, kalau kita ni tak tahu dah, kalau kita tak belajar, tak tahu. Betul ke ini? Tak tahu, kita tak belajar. Ayatnya dia kata sepenuh agama tu apabila didirikan dengan Islam, iman dan ihsan. Tasawuf tu ihsan, maknanya kalau tak ada salah satu lagi mana? Timbang sendirilah. Kadang mereka kata sebenarnya lah, itu saja Tuhan lah. Tapi daripada ayat itu menunjukkan kita ni tak sepenuh. Kena ada. Kita kena tahu, kita ngaji fiqh nak buat apa. Untuk kita kerja. Berapa ramai orang lari. Ni tak ada dari Islam ni. Politik tak ada dari Islam. Ekonomi tak ada dari Islam. Apa Islam ni? Dia kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, maknanya ada berlaku, apa? Merok kucing berapa ada berlaku dalam Islam ni. Tuhan royak berlaku. Lengkap dalam dunia, dalam akhirat. Bukan dunia, akhirat tu lengkap kita ni.
Dari segi buat kerja, saya royak lengkap. Ada belakang, tak ada. Iman, mahwal iman. Iman yang tegak pada, iman ni akidah. Akidah ni apa dia? Keyakinan dalam hati kita terhadap Allah dan Rasul. Kalau kita semaya tak yakin pada Allah dan Rasul, saja. Kita buat kerja, tak ada Tuhan, tak ada Rasul. Saja. Kita kena ingat, gapo kita buat ni hak Rasul tunjuk kita. Tetapi Rasul tunjuk tu daripada Tuhan semua, tak ada daripada diri dia. Tu kena pegang sungguh tu. Dan kata, kalau Nabi Muhammad dia fikir semaya kena lagu ni, lagu mana? Jawab tak ada. Dalil wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia tak buat kerja lagu mana-mana. Apa dia buat tu wahyu belaka. Lagu tu kena pergi kemah tu. Lah ni orang cerdik pada Tuhan ni lah. No? Ramai ada orang kecek benda lagu tu. Ni Muhammad manusia biasa salah sebab kita je. Kafir tu jangan termain. Kita kata Muhammad salah. Sedangkan dia tu buat semua hak Tuhan suruh. Pada dia kata tak ada tak ayat tak kata cemburu tu. Muhammad cemburu. Tuhan tegur Nabi tu nak suruh Nabi royak kepada kita. Cemburu ni tak boleh. Tapi lembut ya Tuhan ni dia tegur dia sayang lah. Orang panggil pukul anak sini menantu lagu tu. Peribahasa kita pada. Ya dah tu. Tuhan tegur Nabi sebenarnya Nabi tak aja buat salah. Bukan kau dia digelar Al-Ami. Terima kasih Allah. Habibullah. Kita je tak reti. Tak reti kalau benda-benda qiyah ni. Dok Tuhan dia nak ayat kita kan ada dia qiyah. Tapi benda tu jelas terang. Tak selindung. Tapi kerana jahil tu okey kita tak ada arah. Lagu tu je lah. Jangan menyalah pada ilmu tu. Jadi kena ada juga tasawuf. Tapi masalah lah ni apa tu guru hebat-hebat tu duk mengajar tafsir. Siapa ayat tasawuf ni mutasabihah. Apa dia berani kata mutasabihah. Sedangkan ayat Quran ni jelas belaka. Tak ada tak jelas. Cuma dia royak terkadang-kadang dia royak dasar. Macam kita kata wa aqimus solah. Dirikanlah sembahyang. Makalah kita teletah lagu mana nak sembahyang. Cari dari Quran tak ada cara. Cara ambil sembahyang ada. Cara sembahyang tak ada oleh Quran. Maka dia jelas kepada Nabi, dia nyatakan dalam hadis. Hak Tuhan juga dalam hadis. Royaklah dulu hak kita dah buat ni. Kena ada 13 rukun ni ke apa. Ada kata 18 rukun. Semua ambil daripada hadis lah kau. Misal tu dah. Jadi benda-benda gini kita kena cermat lah, kena faham bahawa Nabi ni dia buat hak Tuhan suruh sahaja. Dia tak ada buat lain pada Tuhan suruh. Dia akan tinggal semua hak Tuhan larang. Dia tak buat walaupun makruh. Tapi makruh tu kita buat pun tak berdosa. Waktu yang kita buat tu tetap berdosa. Tapi kalau kita tinggal boleh pahala. Kita tak nampak kita tinggal boleh pahala tu. Kita asal buat tak berdosa tak apalah. Kita duduk situ. Itu rugi macam kita, rugi situ lah. Yang jangan ada dah. Kalau kita orang hakikat pun, dia kata gini kecek. Tapi tak boleh dah salah. Dia kata Allah ni Tuhan batin. Muhammad tu Tuhan zahir. Dia kata tidak salah. Maksud dia hak Muhammad buat tu hak Tuhan. Hak zahirnya di Muhammad. Kita orang syariat je kita kata salah pasal kita bodoh, tak erti. Semua hak Nabi buat tu hak Tuhan belaka, bukan hak dia sabut. Cuba wakil buat kita royak lagi ni takutnya ada ada orang kata rasa tak kenal lagi ni. Cuba ni sebelum tutup dia kena ada tak? Lagu mana? Ya.
Yang beres deh. Ni susah. Susah tok guru nak buat kata beres. Tunggu balas kau rebeh lalu. Bakit dulu. Belum tutup ni. Nak tutup dia? Tutupnya dulu. Beres. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami punya berikan ilmu yang bermanfaat, ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang bermanfaat yang amalan kami. Ya Allah, dan kami jadikan kami semua hamba yang mengingatmu secara menyambut manusia di mana, zikir manusia di mana, ya rindu dan daya manusia di mana, ya Allah, yang ma'rifah manusia di mana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.